Okome apa hal? Apa dironjang? Okome apa hal? Apa dicerokah? Ate, kome. Inisiatif yang kerajaan buat ni dapat dipulangkan kepada rakyat, khususnya kepada masyarakat orang asli untuk dibangunkan infrastruktur yang orang asli perlukan, seperti jalan raya dan juga infrastruktur di perkampungan. Maksudnya di tempat saya macam longkang, jalan perlu diturap semula, macam itulah. Kami masyarakat asli rasa mungkin tak terlibat dengan pengurusan semula ni. Jadi saya berharap kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pihak kerajaan dapat memberi penerangan yang lebih detail lah, supaya orang awam faham apa benda yang pengurusan semula ni. Khususnya pada kami masyarakat orang asli lah. Harap pelaksanaan ini memberi tempoh penyesuaian diri terutama kepada orang awam, dan harap jabatan yang berkaitan memberi keterangan melalui media-media, walaupun tarif ini tidak terkesan kepada majoriti awam, orang awam. Jabatan yang berkaitan jika tidak memberi keterangan melalui media atau penjelasan, so mungkin di masyarakat boleh berlaku salah faham kepada kabar angin yang tidak sah. Ini boleh membawa kesan yang negatif kepada negara. Inisiatif yang sangat berguna untuk masyarakat, terutamanya untuk golongan B40 dan golongan miskin, sebab daripada kata inisiatif baru ini, dan hasil yang pendapat ini boleh digunakan untuk masyarakat, terutama di bawah golongan B40 miskin, untuk perubatan mereka atau bajikan mereka, dan juga pembangunan infra untuk di negara kita juga ni. Sebagai saya, perkara ini satu inisiatif yang bagus yang diambil oleh kerajaan, kerana dapat menjanakan hasil untuk membangunkan ekonomi negara kita dan juga menjaga kebajikan masyarakat setempat. Tak terkesan dan hanya dikenakan kepada perindustrian sahaja. So bagi saya benda sangat bagus dan perlu diteruskan untuk masa jangka yang amat panjang. Dan kami mengharapkan, B40 mengharapkan inisiatif ni dapat diberi pulangan balik kepada kami untuk pembangunan dan infrastruktur untuk yang lebih baik untuk masa akan datang lah.